Sama-sama bang, sama-sama bang. Okey bang. Bang, saya nak tanya, kalau contoh rosak ke, lampu tu mati ke apa kan, abang tukar one to one ke macam mana bang? Baik bang, mantap bang, mantap. Terima kasih banyak-banyak bang. Saya puas hati bang, puas hati dengan pemasangan abang. Okey, macam ni. Contoh macam yang tadi lah, ada yang 2 orang tahu berhenti kan. Contoh dia pakai 2-3 bulan ke 5 bulan dalam tempoh waranti lagi. Katalah lampu dia belah kanan tu tak menyala, ataupun berkelip-kelip, ataupun malap kan. Daripada cerah tiba-tiba jadi malap, jadi halus lampu kan. Ataupun apa lagi tak menyala, berkelip-kelip, malap. Tu je lah yang biasa lah, yang biasa berlaku kan. Ataupun apa lagi tak ada kot. Yang biasa tu lah. Kalau kata benda-benda tu berlaku, bagi tahu, saya tukar lah. Contohnya belah kanan je problem, so saya akan ganti belah kanan. Yang belah tak problem saya tak ganti lah. Saya ganti belah kanan. Lepas tu pakai balik kan, pakai katalah 2-3 bulan, 4-5 bulan lagi, still lagi dalam tempoh waranti, jadi lagi belah kanan juga ataupun belah kiri. Datang tukar juga part yang rosak tu. Walaupun dalam tempoh waranti tu 7-8 kali rosak terbakar, saya tukar 7-8 kali juga. Sama je, tak ada masalah. Mantap bang, baik bang. Servis abang memang baik bang. Baik bang, mantap bang. Okey bang, saya tidur dulu bang. Ya bang Terima kasih banyak. Assalamualaikum.